minyak hitam. Minyak tu sebenarnya kita boleh je contohlah minyak zaitun ke minyak apa ke, tapi benda tu maknanya telah dijampi. Dan dia apa ni dicampur dengan benda yang warna hitam lah supaya dia jadi orang minyak lah. Ya Allah, Maknanya kalau kesian puan tau. nak pakai minyak masak pun boleh, tak ada masalah. Tapi minyak tu akan dijampi lah. Perempuan yang kena tu, contoh perempuan yang kena tu, waktu dia menjelma tu, dia akan menjelma, Dia akan pukau dulu. dia akan pukau. Itu sebabnya perempuan tu tak boleh nak buat apa. Perempuan tu pukau Dalam dia. hal ni dia akan menggunakan ilmu pukau. Okey, sebelum akak masuk, katakan Wan sebelum masuk satu rumah ni dah jadi orang minyak ni. Okey, dah masuk satu rumah, nampaklah rumah Kak perempuan Jem. tu. Nampaklah perempuan tu belum tidur lagi. Tengah main TikTok pula, tengok Kak Jem Mastika kan. Hebat ni. Alamak, view banyak pula Kak Jem Mastika. Okey, macam mana cara dia? Cara dia macam mana? Dia akan pukau perempuan ni. Pukau, dia akan gunakan ilmu pukau. Ilmu pukau tu sihir lah, satu jenis sihir kat lah. Dia akan pukau perempuan ni akan follow je apa yang dia nak. Wih. Dia bukan macam cara paksa. Perebut macam tu tak ada. Dia akan gunakan ilmu pukau. Jadi kat sini dia macam-macam sihir dia pakai. Jadi bila kita pukau, dia ikut je lah apa dia nak. Pukau supaya satu, jadi lemah. Tak menjerit. Nombor dua, tak kenal lah. Pasti kalau katakan tak kena pukau, akak kena. Jadi bila kita pukau ni maknanya ingatan dia akan hilang sementara. Tengoklah 10 minit ke 1 jam ke.